Jangan makan furnish serat ni. Bahaya, ada banyak side effect. Kalau kau makan, nanti badan kau tak naik. Kau makan saw palmetto. Dia kan natural. Aku kan statement tu aku tak adalah cakap salah. Tapi sebelum buat apa-apa, lagi-lagi benda yang kau konsum dalam badan ni, kau kena tahu dulu punca and sebab. Kalau tak, nanti membazir duit kau. Punca masalah kebotakan untuk lelaki ni selalunya adalah disebabkan 5-alpha reductase enzim yang tukarkan hormon testosteron kepada hormon DHT, dihydrotestosterone. DHT ni bila dia terlalu banyak, dia akan attack folikel rambut, tu yang menyebabkan rambut kau halus and botak. Jadi macam mana nak kontrol DHT ni? Kau makanlah DHT blocker, which is finasteride. Tapi tak dinafikan finasteride ni memang ada side effect walaupun minimal. Sebab tu the number one rule sebelum kau nak makan finasteride, kau jumpalah dengan doktor dulu. Kau jangan main makan je. Doktor sini akan check and pantau badan kau sesuai ataupun tak. Nombor 2, kalau kau takut dengan side effect, kau ambil lah dengan dos yang rendah dulu. Standard orang makan 1 mg, kau ambil lah 0.5 mg. Tapi again, benda ni kau kena diskusi dulu dengan doktor. Alah bang, saya takut lah. Boleh tak saya nak makan saw palmetto? Dia kan natural. Natural DHT blocker, contohnya saw palmetto, pumpkin seed oil, tak salah nak makan. Tapi kau kena faham, even 0.5 mg finasteride, dia akan block lagi banyak DHT kalau nak compare dengan saw palmetto. So bayangkan kalau rambut kau tu dah botak yang tahap memang teruk, lepas tu kau mengharapkan saw palmetto sahaja, minoxidil pun kau tak pakai, makanlah 80 botol sekalipun, memang takkan tumbuh. Kat sini lah aku cakap berlakunya pembaziran. Baiklah duit tu kau kumpul, kau simpan, kau jumpa dengan doktor. Again, aku tak cakap salah nak makan saw palmetto tu, tapi macam aku cakap, kau kena tahu dulu punca and sebab. Lebih baik kau consult dulu dengan doktor, check kulit kepala, check masalah badan kau. Okay, tu je. Jangan marah aku pula nanti. Bye.